Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Ramadan. Saudara-saudari muslimin-muslimat yang saya hormati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ahlan wa sahlan. Ramadan telah menjelma kembali. Ramadan Karim. Bertemu kita kembali kepada sesi 30 hari 30 Tazkirah Ramadan pada tahun ini dari Kursi Spa UKM. Saya Nazmi Ghaffar bin Karuzaman dari Company 13 akan memberikan tazkirah yang bertajuk niat dalam setiap amalan. Sebelum saya memulakan tazkirah, saya akan membacakan sebuah hadis berkaitan niat dalam setiap amalan yang berbunyi daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, atau yang mendekatinya. Riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini ialah setiap amalan bermula dengan niat. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah dia akan mendapat Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapat apa yang diniatkannya. Jadi hadis ini adalah hadis sahih. Kita wajib beriman dan percaya dengan hadis ini dan mengambil iktibar dan manfaat daripada hadis ini. Niat dalam Islam menurut Imam An-Nawawi ialah keazaman atau tekad di dalam hati atas setiap perkara yang fardu atau selain daripadanya. Dalam erti kata lain, niat ini ialah lintasan hati sebelum kita melakukan apa-apa amal ibadat ataupun perkara. Daripada hadis ini kita dapat tahu yang setiap amalan yang kita lakukan perlu disertakan dengan niat, terutama sekali dengan ibadah, supaya ia dapat dibezakan antara adat dan ibadat. Seperti kita sekarang berpuasa di bulan Ramadan, kita perlu niat sebelum kita melakukan ibadah berpuasa. Jadi contoh lafaz niat yang kita boleh amalkan sebagai wasilah untuk kita mendapatkan lintasan di dalam hati kita, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, ataupun kita boleh niat sebulan terus untuk bermudahkan kita punya niat. Jadi itu sahaja tazkirah kita pada 1 Ramadan pada tahun ini dari Kursi Spa UKM. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.